Ramai orang beli emas dengan satu harapan. Nak simpan, nak untung, nak selamatkan duit. Tapi ada satu kesilapan yang sangat biasa berlaku. Mereka beli dulu baru fikir tujuan membeli kemudian. Hakikatnya dalam dunia emas, tujuan datang dulu barulah pembelian. Sebelum anda beli walau 1 gram sekalipun, tanya diri satu soalan mudah. Emas ni untuk apa? Kalau tujuan anda untuk dipakai, contohnya sebagai perhiasan harian ataupun hadiah perkahwinan, maka emas 916 adalah pilihan yang paling praktikal. Cantik, tahan lasak dan masih ada nilai walaupun dipakai setiap hari. Dalam kes ni, fungsi lebih penting daripada keuntungan. Tapi jika tujuan anda adalah untuk simpanan jangka panjang, ceritanya berbeza. Anda perlukan emas 999.9 dalam bentuk goba ataupun dinar. Kerana emas jenis ni mempunyai spread yang lebih rendah. Lebih mudah dijual dan lebih cepat untuk berikan kesan kepada nilai simpanan anda. Inilah pilihan mereka yang serius membina kekayaan melalui emas. Dan ada satu lagi kategori yang jarang dibincangkan. Perancangan legasi. Jika tujuan anda adalah untuk mewariskan harta kepada anak-anak, emas fizikal besar-besar seperti 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram lebih sesuai. Ia mudah dipindahkan, tak perlukan proses yang rumit dan nilainya kekal merentasi masa. Di sinilah bezanya orang yang beli emas dengan emosi dan orang yang menyimpan emas dengan strategi. Bila tujuan jelas, setiap gram yang anda kumpul ada arah tuju. Bukan sekadar simpan, tapi bina sesuatu untuk masa depan. Kerana dalam simpanan emas, kejayaan bukan bermula dengan berapa banyak anda beli. Ia bermula dengan kenapa anda membeli. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Lupa follow.